Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jadi nyakit lelah lagi jadi nyakit sakit kepala, lagi kecing tak lawah ataupun buat air kecil tak lawah, lagi jadi karir, ada batu dalam sarang kecing ataupun dalam pundi kecing kita tu. Patut orang panggil kata nyawa jadi sosong tak sedap. Mari ambil gapo. Orang panggil kata bunga ban mai ruroi hutan. Ini nah. Bunga ban mai ruroi hutan ni. Kita ambil sekali dengan daun, sekali dengan buah, sekali dengan pokok dia selalu. Ni pokok dia nah. Supi nak dikai ambil. Dengan orang panggil kata dengan pisau untuk pergi rebuh. Sebab dia kena guna sekali dengan akar. Sekali dengan daun, sekali dengan leher, sekali dengan bunga. Cukup sepokok salah sekali tu. Kita mai ambil dulu nah. Ni bunga dia. Okey. Nah. Kita ambil wiada akar, wiada pokok pun cukup lah. Ni akar ada, bunga batai, daun, cukup kali dengan bunga. Kita pergi buat. Orang hok jadi sakit kepala, orang hok jadi kecing tak lawah ataupun kecing tak sedap jadi batu karir, patut orang orang panggil kata nyawa tak molek, nyawa tak sihat. Lepas tu dia jadi lelah pula dah. Nah, kita ambil sepokok belah ni. Ada belakang sekali dengan akar, sekali dengan batai, sekali dengan daun, sekali dengan bunga. Semua ni kita mari rebuh. Kalau belah ni semua ni rebuh dengan air 1 liter. Nah, rebuh dengan air 1 liter. Kita rebuh. Ni nah, semua ni supi nak sial dulu nak mudah kita nak basuh nah. Kita potong kecil-kecil masuk dalam ni dulu. Ni nah, sekali ada belakang dengan bunga ke apa ni, dia dok tumbuh tepi batah. Pas supi ambil mari tanam dipasu. Saudara mana hok tak kena, mari ambil depan kebun buat supi nah, insya-Allah nah. Supi tanam situ, kalau nak ambil pergi tanam pun boleh, nak ambil pergi guna pun boleh, ikut kita sukalah. Supi halal kita tak ambil pergi guna kalau tak kena. Tapi dia tak kena ya, bukan tak ada. Bo dia tak kena ni tak berani nak ambil. Takut kata bukan nah. Sebab tu mari ambil hak supi dulu tak apa sikit. Lepas tu bo belakang hari bo kena tu tak apa lagi, cari sendiri boleh lah. Ni nah, supi basuh, supi bubuh dalam ni. Lepas tu bubuh air. Supi bubuh air 1 liter untuk nak cepat. Biasa tu bubuh 1 liter pun boleh, 2 liter pun boleh. Lepas kita minum 2 kali sehari insya-Allah. Okey. Kalau jadi senak perut, orang jadi lelah. Lelah ni mula-mula dia mari pada keturunan. Orang tani panggil bakar lelah. Sebenarnya lelah hak jadi daripada bakar tu dia tak ada sangat ni. Tapi lelah daripada kita buat sendiri tu sangat. Ada setengah-setengah bakar ada lelah.
isap rokok pada. Waktu dia kena paru-paru kita. Kena orang panggil kata bagi untuk nak kita bernafas tu. Paru-paru, jantung, hati mana tu semua tu kita isap rokok tu kita kena kesihatan kita sendiri. Tak apalah demo nak hukum kata haram ke, makruh ke, haruh ke, ikutlah. Waktu masing-masing demo belajar. Supaya tak sebalah, tak sahaja supaya debate buku rokok ah. Supaya tak pandai nak debate dengan dia, supaya tak pandai nah. Kalau demo kata bahasa kata rokok tu makruh, ada mau isap. Kalau demo bahasa kata haram tapi demo nak isap juga, ada mau isap. Kalau misalnya kata demo kata haram tak saya isap, baik tak saya isap. Tapi sebenarnya rokok ni dia buat ibadah tak sihat. Di sarung rokok sendiri tu dia tulis. Di sapo, di buku packaging dia tu tulis dia kata merokok ni buat bahaya kepada kesihatan badan. Dia tulis sendiri. Tak ada biar orang lain tulis dia. Di kelai buat dia tulis sendiri. Kata bahaya. Sebab tu orang yang jadi lelah jangan merokok. Kalau merokok dia tak sembuh. Orang panggil kata lelah dia. Lepas tu gebuh ni. Orang panggil ban meru roipa ni gebuh. Sebab kau siap dia 2, 3, 4 perkara tu duduk dalam satu je saja. Gebuh sekarang. Tak ada kena masuk gua lain. Tak ada kena masuk yang lain lagi. Tidak. Sekarang saja. Ban meru roipa. We ada bunga, we ada akar, we ada batai, ada daun. Cukup. Lelah. Kecing tak lawah. Batu kare. Sakit pala. Ingat pak perkara ni cukup. Nah kita mari tengok kata. Tengok dah tu kita nak rasa tengok belah mana. Oh air dia tak ada apa le. Putih-putih, kuning-kuning sikit-sikit. Tak ada nampak kata pelak apa le nah. Mudah-mudah. Tak ada pelak apa le air. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa gapo. Tawar. Rasa apa? Tak ada rasa gapo langsung. Mudah-mudah. Tak ada rasa gapo. Makan senang halo. 2-3 kali sehari pun boleh. Nah, kalau jadi kuat-kuat 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, petang. Pagi, tengah hari, petang. Pagi, tengah hari, petang. Pas mengikut. Orang panggil kata berturut-turut. Sekurang 15 hari. Kalau jadi karang 15 hari. Kalau jadi migraine sakit kepala 15 hari. Kalau jadi lelah 15 hari. Sekurang-kurang. Buat nampak hangga sikit tu kita slow sikit. Makan 2 kali sekali sehari. Lepas tu ada kena makan sampai sama hidup pada. Gila-gila lah. Pada sebab tu nyakit kita dalam badan ni dia nak jadi dia guna masa lama. Pagi kita nak ubat dia ataupun nak dia sembuh penyakit mesti kena masa lama juga. InsyaAllah mudah-mudahlah. Tapi bukan sama berlaku. Ada setuju dengan dia nak sembuh Tuhan takdir kepada dia seminggu ataupun 2, 3, 4 hari sembuh pada. Dia tak tentu nah. InsyaAllah mudah-mudah pakat share berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.